Bab 8. Akilah. Diri yang ditemui Akilah umur 18, tolak 21. Mencari arah dan identiti. Langkah pertama di kota. Sama seperti 3 rakannya yang lain, Akilah, anak yatim yang membesar bersama Mak Timah di kampung, merantau ke bandar untuk mencari kerja pada umur 18 tahun. Setibanya di bandar, Akilah hanya berbekalkan 1 beg pakaian, sejil stem dan harapan yang belum pasti. Dengan kasut yang mula haus tapaknya, dia berjalan dari satu lorong ke satu lorong, meninjau papan tanda salon kecantikan. "Maaf, kami tak ambil pekerja sekarang. Kami perlukan yang ada pengalaman. Cuba datang bulan depan, ya." Begitulah jawapan yang sering didengari oleh Akilah. Setiap pintu yang ditolak, setiap senyuman yang diberi, dibalas dengan penolakan yang halus tetapi menyakitkan. Namun Akilah tidak putus asa. Dia mencatat nama salon, waktu operasi dan teruskan langkah dari taman melawati ke Wangsa Maju, dari setapak ke Keramat. Hinggalah satu petang yang panas, Akilah melangkah masuk ke sebuah butik kecantikan yang tampak sibuk dan moden. Bau lavender dan bunyi air mengalir menyambutnya. Di kaunter, seorang wanita berusia lewat 30-an memandangnya dengan mata yang penat tetapi jujur. "Kami memang perlukan orang. Tempat ni buat spa, rambut, makeup, manicure, pedicure. Urutan badan pun ada. Kami juga jaga ibu berpantang. Ramai pelanggan, tak cukup tangan." Akilah menggenggam fil sijilnya. "Saya tak ada pengalaman, tapi saya boleh belajar. Saya rajin." Wanita itu mengangguk perlahan. "Kalau kau sanggup kerja melayani pelanggan dengan ikhlas, mula esok kita cuba." Dan begitulah, Akilah memulakan langkah pertamanya. Bukan sebagai pakar, tetapi sebagai pembantu yang mencuci tuala, menyusun alat, tunduk mencuci kaki pelanggan, memotong kuku kaki pelanggan dan belajar dari bawah. Di sinilah benih masa depan ditanam. Kelas profesional dan pertemuan dengan mentor. Setelah 3 bulan bekerja di situ, Akilah menerima gaji sekitar RM600 sebulan. Dengan peluang untuk naik gaji atau mendapat komisen jika prestasinya baik, Akilah kemudian mendaftar kelas sijil kecantikan di malam hari sambil bekerja pada siang hari. Di kelas tersebut, dia bertemu Kak Rina, seorang wanita berusia lewat 30-an, berpenampilan kemas dan tegas. Kak Rina pernah patah hati dengan tunangnya yang curang, lalu memilih hidup bujang dan berdikari. Mereka menjadi rapat dan Akilah menyewa bilik di rumah Kak Rina. Akilah pada umur 21 hingga 25 tahun. Penemuan diri dan konflik, penampilan baru. Walaupun bekerja dalam bidang kecantikan, Akilah tidak berminat untuk menerima rawatan kecantikan untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, gaji yang diterima digunakan untuk mengubah penampilan dirinya. Dia memilih gaya rambut pendek, rambut di belakang leher dicukur rapi, memakai bengkung dada untuk tubuh lebih rata, pakaian harian pula kemeja oversize, seluar panjang lus, kasut kulit hitam. Gaya androgini yang membuatnya rasa selesa dan berkuasa. Berpakaian begitu mula membuatkan Akilah berasa selamat apabila berhadapan dengan lelaki. Kak Rina menyokong pemakaian Akilah tanpa bertikai, tetapi juga memberi amaran bahawa dunia luar tidak selalu memahami pekerjaan sambilan dan kejayaan kecil Akilah sebagai penjual pintu ke pintu. Selain bekerja dan belajar, Akilah mula menghasilkan produk kosmetik buatan tangan seperti lip balm herba berasaskan minyak kelapa dan daun sirih, minyak wangi botol kecil, campuran bunga kenanga dan limau purut, bedak sejuk homemade, minyak urut ibu berpantang. Tanpa segan silu, Akilah memulakan langkah dengan mengetuk pintu rumah-rumah sekitar flat dan taman perumahan.
Dia membawa beg kecil berisi sampel dan risalah buatan tangan. Kadang-kadang disambut mesra oleh penghuni rumah. Kadang-kadang dihalau. Saya jual lip balm buatan sendiri, Puan. Sesuai untuk bibir kering dan cuaca panas. Maaf, Dek, kami tak beli dari orang luar. Tidak berputus asa, Akila mula meluaskan pemasaran produknya dengan masuk ke pejabat-pejabat kecil dan kedai-kedai runcit. Bertanya jika staf berminat. Dia beri risalah dan kad nama tulisan tangan. Saya boleh datang waktu rehat kalau puan-puan nak cuba urutan tangan atau facial ringkas, kata Akila yang berniat untuk menawarkan servis dan produknya. Akila juga menyasarkan pelajar perempuan di kolej kediaman kerana dia tahu mereka suka produk murah dan unik. Dia buat demo kecil di bilik pelajar, sapuan lip balm, bau minyak wangi, urutan tangan. Saya dulu pun tak mampu beli produk mahal. Sebab tu saya buat sendiri. Kalau awak suka, boleh order minggu depan. Akila bermonolog. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau aku boleh buat orang rasa cantik, rasa yakin. Itu pun satu bentuk kejayaan. Kereta pertama, lambang kebebasan. Pada petang yang mendung di tahun 1997, di sebuah kedai kereta terpakai di Jalan Gombak, Kuala Lumpur, suasana tampak suram namun hidup. Deretan kereta lama tersusun rapat, bunyi hon dari jalan utama bergema dari kejauhan, dan bau getah bercampur dengan haruman hujan yang baru reda memenuhi udara, seolah-olah menyambut langkah pertama Akila ke arah kebebasan yang telah lama diimpikan. Akila turun dari bas mini, membawa beg silang lusuk dan payung kecil. Dia berdiri sejenak di hadapan papan tanda kedai kereta terpakai maju jaya. Matanya menyapu barisan kereta, ada kancil, Wira, Shred, Corolla lama. Akila berkata di dalam hati, aku tak pernah mimpi besar. Tapi hari ini, aku nak beli sesuatu yang aku boleh panggil milik aku dan memudahkan aku berjumpa pelanggan. Seorang jurujual lelaki berusia 40-an menghampiri. Senyum ramah tapi mata tajam. Jurujual bertanya, cari kereta untuk kerja ke, Dik? Akila menjawab, untuk hidup. Saya kerja salon, ada bisnes kecil. Saya nak kereta yang tahan, jimat minyak dan tak malu kalau bawa pelanggan. Jurujual membawa Akila ke sebuah Proton Wira 1.3 GL manual warna biru kelasi dengan tempat duduk baldu dan radio kaset. Jurujual kemudian berkata, yang ni enjin masih elok, tayar baru. Kalau bayar tunai, saya boleh kurang sikit. Akila menyentuh steering, duduk di tempat pemandu. Tangannya menggenggam kuat, seolah-olah memegang masa depan. Akila keluarkan sampul surat dari beg, penuh dengan wang kertas RM50 dan RM100, hasil simpanan bertahun-tahun. Akila berkata di dalam hatinya, setiap ringgit yang dijimatkan ini datang dari tangan yang mencuci kaki pelanggan, dari bibir yang menjual lip balm, dari malam yang tak cukup tidur. Jurujual mengira perlahan dan akhirnya berkata, RM22,500 tunai. Saya akan servis tayar dan tukar minyak hitam sebelum awak ambil esok. Tahniah, Dik, ini kereta pertama kau. Jaga elok-elok. Keesokan harinya, Akila memandu keluar dari kedai. Radio memainkan lagu Suci Dalam Debu. Perlahan, di cermin sisi, wajahnya tampak tenang. Rambut pendek, kemeja bercorak kotak yang longgar, mata yang bersinar. Aku tak tahu ke mana hidup akan bawa aku. Tapi hari ini, aku bawa diri aku sendiri. Akila bercuti tahunan selama 3 hari. Dia pulang ke kampung untuk melawat Mak Timah, membawa hadiah dan kereta barunya. Setelah beberapa tahun tidak bersua muka, Mak Timah terkejut melihat perubahan penampilan Akila. Gajah lelaki, rambut pendek, tiada solekan.
Mak Timah yang sudah tua berkata dengan penuh emosi, "Akil, kau ni anak perempuan. Jangan lupa asal usul. Jangan jadi macam orang tak tentu hala." Akilah cuba menjelaskan bahawa dia masih dirinya, cuma lebih selesa begini. Mak Timah tidak dapat menerima dan menyuruh Akilah berubah imej wanita ayu semula. Akilah enggan dan pulang ke bandar dengan hati remuk. Peristiwa silam yang hitam semasa remaja di rumah itu masih menghantuinya. Dia pernah menjadi mangsa rogol oleh seorang sukarelawan yang kononnya mahu membantu anak-anak yatim. Hanya Mak Timah yang mengetahuinya, namun Akilah pasti Mak Timah sudah tidak mengingati peristiwa itu lagi. Kak Rina memujuknya dan berkata, "Kita tak perlu jadi apa yang orang lain mahu. Kita cuma perlu jadi diri sendiri dan hidup dengan tenang." Akilah pada umur 30 hingga 50 tahun. Kehidupan bersama dan pengaruh positif, komuniti dan kelas kecantikan. Akilah dan Kak Rina buka kelas kecantikan untuk wanita B40 dan ibu tunggal. Mereka ajar teknik solekan, penjagaan diri dan juga kelas keyakinan diri. Akilah menjadi ikon kecil dalam komuniti, bukan kerana penampilannya, tetapi kerana keikhlasan dan kemahiran. Mereka juga masih menerima undangan menjadi mak andam untuk majlis perkahwinan, menulis buku dan berkongsi kisah. Pada umur 45, di atas nasihat Bayu, saudara yang sama-sama membesar di rumah yatim dulu, Akilah menulis buku bertajuk Cantik Itu Bebas, kisah hidupnya dan panduan kecantikan untuk semua identiti. Buku itu menjadi rujukan di Kolej Kecantikan dan dibaca oleh ramai wanita muda yang mencari arah. Akilah di umur 50 hingga ke umur senja, ketenteraman dan warisan. Hidup bersama Kak Rina. Dari rumah flat di tengah bandar, mereka kini tinggal di rumah kecil yang penuh tanaman herba dan alat kecantikan. Akilah tidak pernah berkahwin, tetapi hidupnya penuh kasih sayang dan persahabatan. Dia sering menerima kunjungan bekas pelajar dan pelanggan lama. Akhir yang tenang. Tahun 2025, 4 sahabat yatim piatu yang kini berusia dalam lingkungan lewat 50N duduk di warung tepi pantai Murib, Selangor dan berkongsi cerita rutin tahunan mereka agar perhubungan tidak terputus walaupun sudah mempunyai kehidupan masing-masing. "Suri, kita dah jauh dari pokok jambu. Rizal, tapi kita masih ada akar yang sama. Bayu, aku masih cari bayang. Akil, aku dah jumpa cahaya. Langit berawan, angin laut lembut, suasana redup dan damai." Di hati mereka, rumah cahaya kasih masih hidup sebagai ingatan, luka dan kekuatan. Tamat.